Ada. Daun dekat aku. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Tenang aja. Musim cuti sekolah, duduk kat area-area kampung. Tenang aja pagi-pagi. Sarung dulu. Barang penting dalam pemanduan pemotoran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, aku sedih dah pagi. Alamak, pagi-pagi pun sedih lah. Mood yang sedih-sedih tu tak payah. Lalu fikir pagi-pagi dari yang segar. Alhamdulillah, Allah bagi apa? Kenikmatan. Begitu. Kalau kita musim durian merata dah ada gerai-gerai apa? Gerai-gerai orang jual durian kat area apa? Pulau Pinang ni. Ada musim durian lah. Kalau Pulau Pinang ni musim durian yang aku tahulah. Kalau durian daripada apa? Daripada balik pulau sana, itu gila punya. Orang yang dari negeri lain yang jauh-jauh pun sanggup datang untuk beli durian daripada apa balik pulau. Asap bas. Batuk kan. Mari dekat sangat, kena jauh sikit. Pelan-pelan kayu awal lagi baru tutup berapa? Tutup 35-40. Basikal kat depan tu. Kita tak boleh nak laju dia, tak boleh nak potong.
Daun melekat kat aku. Daun. Relax brother. Kalau hari Minggu macam ni lah, hari Minggu macam hari ni hari Sabtu kan, adalah ramai ada yang macam tepi jalan ni dia berjogging ke apa, dia ni dah Betul lah tu. yang tepi jalan. Ada apa, kayu-kayu basikal tepi-tepi jalan ni kan, nak bayar pergi jauh-jauh ke tempat macam taman rekreasi. Kalau kat sini tak silap aku, taman rekreasi WhatsApp pun di Sigit sana, tepi laut. Situ taman rekreasi lah, tak adalah kamar sangat dia, macam kawasan jogging kan, kawasan tanaman exercise. Kat situ ada gerai-gerai makan, gerai lah, kedai terus, kedai makan ni. Pagi-pagi orang pergi jogging, dah penat ke lapar ke, tinggal sana kan, dekat sana kedai makan. Tak apa, okey tu, tak je potong lah. Sekejap bang, bagi saya duduk kali dulu lah. Okey, masa tu potong. Jangan potong. Potong saja. Ada boleh tahan, duduk belakang. Asap, tabung ke, bahaya dengan debu ke. Penting. Dia nak kerja, nak tuan susah pula. Hari Minggu macam ni adalah pasal pagi je. Tapi kawasan sempit lah, kawasan tak ada yang betul-betul tempat khas untuk dia orang buat apa, yang dia kan jual kuih ikan ke ayam ke apa kat kawasan rumah kat ni tu. Bila ada kereta banyak parking di jalan macam ni jadi dia sempit sikit. Macam kat sini selalu ni jalan pagi-pagi, awal pagi kan, ada lori, bas kan ada kan betul. Betul lah tu. Cuma lalu jalan ni dia jalan utama. Walaupun dalam jalan apa kampung macam ni, tapi dia jalan utama. Panggil apa bang? Di macam ni aku tak lalu yang bulan jalan lagi satu lepas. Sebab kat sini memang susah gila kot nak keluar kalau pagi-pagi waktu kerja kan. Tengok dia punya panjang gila kan tu. Kata kalau macam hari biasa pagi-pagi nak keluar pergi kerja kan, aku tak lalu jalan tu. Tak masuk jalan tu lah, aku keluar lagi satu ni tumpang. Yang senang kan tu dia jalan double. Jadi jalan satu orang pun susah keluar. Hari Sabtu, hari situ di sekolah taklah ramai sangat kenderaan atas jalan tu boleh layan santai je lah. Aku tak tahu lah, aku cakap ni dengar aku tak dengar orang ni. Orang aku dah pasang mic tau, dah pasang double mic. Aku tahu orang dengar ke tak dengar sebab bunyi angin lagi kan. Bunyi angin apa, bunyi ribut macam ribut macam tu. Aku tak tahu lah, orang dengar betul. Kalau korang tak dengar, aku minta maaf lah. Aku dah pasang mic tau, tapi aku tak tahu lah aku mic murah tu. Tak adalah murah sangat.
Ini dia buat. Kemarin tak ada. Malam. Allahu Akbar, Alhamdulillah, selamat sampai. Buka dulu peralatan. Buka dulu. Macam ni lah aku punya pemakaian waktu ride. Ride macam ni lah punya style. Baru kata lebih confident. Kalau orang tak tahu, dia akan kata aku ni rider. Grab Food Panda ke apa kan. Adalah aku ride biasa je. Aku memang bila ride memang aku pakai macam ni. Maksudnya keyakinan tu lebih tinggi. Okay, sampai sini saja aku rasa untuk pagi ni kan. Kita nanti tengok, ada masa kita jumpa lagi akan datang. Okay, Assalamualaikum. Hey guys, tadi naik motor, sekarang naik kereta pula. Naik motor, naik kereta, naik lori. Aku pemandu lori kan. Tapi ini sentiasa kena ada. Aku kalau tak ada ni tak boleh lah. Kena pakai ke naik kereta ke, naik motor ke, naik lori ke. Time bawa lah, time drive lah. Kalau aku duduk sebelah ke apa, tak adalah aku nak pakai ni. Tapi kadang aku pakai juga kadang. Tapi memang aku tak tahulah. Kalau aku tak ada spek ni memang aku tak boleh. Sekarang ni dekat traffic light lah, macam biasa lah. Tunggu on the way nak pergi hantar barang lah. Itu lah kerja aku. Ni nak ke pasar-pasar. Pagi walaupun kat bandar ni kan, pagi-pagi walaupun hari cuti, hari Minggu, tetap sibuk juga jalan kan. Orang nak keluar cari makan ke apa kan. Dah sampai di pasar. So kita cari tempat untuk loading barang. Tak payah cari lah, memang nak kena pergi tempat tu. Dah memang selalu dah tak payah cari, tempat tu dah ada je. Cuma tak tahulah kau ada kereta ke. Tak ada kereta tu susah sikit lah. Kalau ada kereta susah sikit lah, nak kena pusing 2 kali ke. Betul. 3 kali tak, tapi tak mungkin lah duk. Okey, cantik tu ada tempat. Ini
Ni highlight bantak. Mangkuk je. Aduh, kacau. Okey, dah siap loading satu barang ni. Sikit bang. Nak pergi mana kau ni? Aduh, masing ni bagilah bang. Aduh. Beli kereta mahal-mahal, kau beli sini suku ke apa? Merapu betul lah bawa kereta. Inilah susah masyarakat Malaysia ni. Signal tak tahu nak bagi. Aku heran tu, kereta murah-murah ada je signal orang nak masuk simpang semua. Yang jenis yang susah nak bagi signal ni, kereta mahal. Semua kereta mahal-mahal ni. Aku pun tak tahulah signal ni dia orang beli asing ke macam mana lah. Apa? Tak adalah kalau apa jadi apa-apa kan. Nak salahkan siapa pun. Diri sendiri pun tak betul lah cara pemanduan tu. Dah sampai mana tadi? Dah habis dah loading barang. So on the way balik ni lah HQ lah. Masuk parking lori ni tu. Tadi dia duduk kat depan tadi. Banyak lori. Ikut je nak bawa lori mana. Suka hati je. Kalau macam ada barang banyak, bawa lori besar sikit lah, yang elok sikit lah. Barang sikit, lori kecil sikit, macam tu je lah. Tak adalah bazir, betul lah. Reverse kasih rapat sama dia. Cun liao. Sementara tak ada kerja ni, bolehlah tengok kalori, cek lori ada apa-apa masalah ke, cek apa yang patut, minyak hitam kurang ke apa ke kan. Tak adalah duduk saja time kerja kan. Nanti ada orang cakap ular pula kan. Ular tak ada pun kat sini kan. Betul lah tu. Santai lah, relax lah. Saya kalau lah. Lagi satu kita main atas jalan raya ni risiko tinggi kan. Slow saja, pelan-pelan saja. Laju-laju nak gimana kan. Slow pun kau sampai ke, laju pun sampai ke. Tapi better slow lah, sampai ke pun kan. Okey, sekarang aku dah sampai dekat hospital. Sekarang nak pergi pusing hospital ni dulu, pergi tempat loading lah. Tempat loading barang lah. Dia tak boleh suka-suka loading, nanti kita yang susah. Aku yang susah nanti, bukan kita, aku yang susah kan. Ni dia hospitalnya, hospital swasta. Pusing dulu. Okay guys, aku dah siap loading barang. Ni on the way nak balik HQ lah. Tak ada apa kerja lah nak buat. Tengok lah nanti kau ada kerja berapa. Tapi yang tu aku rasa tak record kot. Tak apalah, nantilah.
sekarang dah pukul 4.30 petang. Waktu nak balik kerja dah. Kita tampring balik dulu. Okey, dah tampring balik. Let's go. Kita balik dulu. Petang ni panas tapi angin kuat lah. Tengok, tinggal satu je kuda laut kat sini. Jom kita balik. Bismillah. Balik si minyak betul siap-siap. Nanti habis rasa dah pergi kerja nak ayat si minyak. Panas lagi. Panas. Terus kita pegang. Bang Tiga panggil ya. Pagi-pagi dia akan beri sebanyak. Let's go. Let's go.